Jom teman saya buat ayam percik. Mula-mula hiris kasar buah keras dan masukkan ke dalam blender. Hiris kasar bawang putih, buang kulit dan hiris kasar halia, buang biji dan hiris kasar lada merah besar. Masukkan air masak biar parah bahan hirisan ke dalam blender. Resepi penuh tengok di caption bawah dah. Lupa pula nak masuk bawang merah. Buang kulit dan hiris kasar bawang merah, lepas tu masuk dalam blender. Lepas tu kisar sampai halus. Seterusnya masukkan bahan kisar tadi ke dalam periuk. Masukkan serai ke dalam periuk. Masukkan santan kotak ke dalam periuk. Masukkan air masak ke dalam kotak santan tu. Lepas tu kocok. Lepas tu masuk dalam periuk. Kacau biar sebati. Masa ni tak buka api lagi dah. Masukkan garam dan gula ikut cita rasa masing-masing. Lepas tu bukalah api sederhana. Lupa nak masuk asam keping. Masukkan asam keping. Kacau biar sebati. Masa ni jangan tinggal dah. Kerak tengok lah. Dia pecah minyak tak sedap pula. Masak sampai mendidih. Bila mendidih, masukkan bancuhan tepung beras. Kacau biar sebati, jangan tinggal juga masa ni. Lepas tu masak sampai dia sedikit pekat. Sementara tunggu kuah percik sedikit pekat. Saya buat bahan untuk perapat ayam pula. Buang kulit dan hiris kasar halia. Buang kulit dan hiris kasar bawang merah. Lepas tu masukkan ke semua tu ke dalam blender. Masukkan juga air masak secukupnya. Masukkan garam secukupnya dan kuah percik sedikit. Kisar sampai halus. Masukkan bahan kisar tadi ke dalam bekas yang berisi ayam ni. Ayam ni saya dah cuci bersih lah. Engau biasa bati. Nama halia tak kisar halus pula dah. Iyalah. Lepas tu perak selama 30 minit. Bila kuah percik dah pekat sikit, tutup api. Kepekatan tu tengok dalam video yang saya tunjuk tu. Tu sejukkan seketika. Bila dah sejuk, tengoklah kepekatan dia jadi gitu. Terusnya nak kukuh ayam perapai pula. Dah pengukuh dah mendidih. Spray minyak dekat pelapik pengukuh tu. Lepas tu letaklah ayam perapai tu. Lepas tu kukuh sampai masak. Bila dah masuk ke ayam perapai tadi dalam bekas. Lepas tu letaklah kuah percik dekat ayam kukuh tadi. Kacau lah bagi subati. Sediakan perangai, lepas tu spray minyak dekat perangai tu. Tak sebui ayam nekak lah. Lepas tu letaklah air tadi yang kita cucur dengan kuah percik. Letaklah sampai dia burn dekat air sikit. Burn macam mana tengok dalam video. Lepas tu boleh akak. Letaklah selebih air lagi tu buat cara macam ni juga. Letak kat pinggir, lepas tu cucur dengan kuah percik pula. Bagi sekata. Lepas tu siap. Okey, dan ayam percik. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.